Assalamualaikum. Hai Ampa. Berjumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak masak lala. Lala retak 1000. Jom tengok Mak Tok masak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuali dah panas. Masukkan minyak. Ini bahan-bahan untuk nak masak lala retak 1000. Mula-mula kita masukkan halia dulu. Halia. Lepas tu kita masukkan serai. Masukkan bawang putih, masukkan bawang merah, bawang ni bahan-bahan ni semua Mak Tok tumbuk aja, serai Mak Tok ketuk aja. Halia tu kalau nak tumbuk pun boleh, nak potong-potong kecil-kecil pun boleh. Pulang lah. Ni Mak Tok masak cara Mak Tok lah. Cara Mak Tok. Dia masukkan cili besar sikit. Cili besar yang diketuk, ditumbuk-tumbuk, hancur-hancur. Dia masukkan 1 sudu rempah sup. Untuk sekilo lala aja. Lala sekilo. Kemudian masukkan sos tiram. Masukkan gula. Masukkan perasa. Kita tak payah letak garam dah. Sebab sos tiram ni dah masin. Lagipun lala ni pun dia memang masin kan. Tapi kalau yang makan masin tu bolehlah letak sikit. Masukkan air sikit. Dan kita terus masukkan lala. Kacau. Atau nak tutup dulu bagi dia masak. Lepas tu kita tengok dah masak ke belum. Okey, dah masak dah. Dia lala ni dia tak lama. Masak dia sekejap je. Lepas tu lepas tu nak letakkan daun sup. Letakkan daun sup dengan daun bawang. Okey, dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat, dah masak. Dah siap masakan Mak Tok pagi ni. Mak Tok dah siap masak lala retak 1000. Sekarang Mak Tok nak makan. Jom sahabat, tengok Mak Tok makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lala retak 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sahabat. Tapi kalau ni ada kulit dia kena buang dulu. Tepikan kulitnya dulu. Lepas tu baru senang kita makan.
Sedap sahabat. Sedapnya. Masak ringkan-ringkan macam ni je. Tapi sedap, menyelerakan. Cepat, mudah dan menyelerakan. Ini kalau orang bujang pun pandai masak ni. Mudah. Kacau. Kameraman nak makan juga. Dah habis. Dah selesai masuk makan. Minum air dulu. Okey sahabat, sampai di sini dulu video Mak Tok kali ini. Kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.